Dalam setiap operasi tindakan penguatkuasaan, faktor keselamatan, kecekapan dan masa merupakan aspek yang amat penting. Namun, penggunaan alat kapit sedia ada telah menjadi kekangan dan kesukaran dalam setiap tindakan oleh anggota penguatkuasa apabila berhadapan dengan tayar kenderaan bersaiz besar. Keadaan ini menjadi inspirasi kepada pasukan inovasi kami untuk menghasilkan satu penambahbaikan yang lebih praktikal, selamat dan menjimatkan. Alat kapit sedia ada direka untuk tayar bersaiz standard. Apabila digunakan pada tayar yang lebih besar, alat ini tidak dapat digunakan dengan sempurna. Situasi ini menyebabkan proses pengendalian menjadi lebih sukar, mengambil masa yang lebih lama dan meningkatkan risiko keselamatan kepada anggota penguatkuasa. Melalui kaedah 5W 1H, kaedah PDCA, kaedah Carta Perbatuan dan kaedah Force Ranking, kumpulan Real Impact telah mengenal pasti masalah. Manakala kaedah Ishikawa dan kaedah Brainwriting, maka terhasillah tajuk Tindakan Kapit Menyeluruh. Berdasarkan pemerhatian terhadap operasi harian bahagian kapit Jabatan Penguatkuasaan, kumpulan Real Impact telah menghasilkan penambahbaikan pada alat kapit sedia ada tanpa mengubah fungsi asalnya. Penambahbaikan ini membolehkan alat kapit boleh dilaraskan mengikut kesesuaian dan boleh digunakan pada tayar bersaiz besar yang lebih stabil dan selamat. Reka bentuk ini dibangunkan dengan mengambil kira kekuatan struktur, penggunaan yang mudah serta kos yang minimum. Setelah berbincang bersama dengan ahli kumpulan selama lebih 2 minggu dan saya dapati dalam banyak-banyak prototipe, ini adalah prototipe yang paling sesuai untuk kita jadikan inovasi kepada alat kapit ini. Berat untuk sebuah alat kapit asal ialah 2.06 kg dan luas bukaan ialah 13 inci. Manakala berat untuk satu unit alat Sisyphos ialah 2.4 kg dan luas bukaan ialah 17 inci. Berbandingkan, Penambahbaikan ini mudah dipasang tanpa memerlukan pengubahsuaian besar terhadap alat asal. Selepas pelarasan dibuat, alat kapit dapat mengapit tayar bersaiz besar dengan lebih kemas dan stabil. Keseluruhan proses pengendalian menjadi lebih mudah, cepat dan selamat. Selain menjimatkan masa, inovasi ini turut mengurangkan penggunaan tenaga kerja, meningkatkan aspek keselamatan serta mengoptimumkan penggunaan peralatan sedia ada. Pendekatan ini juga membantu organisasi mengurangkan kos pembelian peralatan baru kerana alat asal masih boleh digunakan melalui penambahbaikan yang telah dilakukan. Kami yakin dengan Sisyphos ini dapat menyelesaikan masalah dan dapat digunakan oleh semua anggota unit kapit Jabatan Penguatkuasaan Majlis Perdagangan Kajang khususnya dan agensi lain serta PBT lain amnya. Sebenarnya untuk tujuan kita wujudkan KIK ataupun insentif bagi KIK kapit adalah untuk mengatasi isu-isu semasa di lokasi. Di masa sebelum ni kita dapati tindakan yang kita ambil dianggap tidak adil, memandangkan
saiz tayar yang ada di kerusi adalah lebih besar daripada kapit yang sedia. Inovasi yang baik bukan semestinya menghasilkan sesuatu yang baru sepenuhnya, tetapi mampu menambah nilai kepada sesuatu yang sedia ada. Dengan penambahbaikan alat kapit ini, kami berjaya meningkatkan keselamatan, kecekapan dan produktiviti operasi. Kami berharap inovasi ini dapat memberi manfaat yang lebih luas kepada organisasi serta menjadi inspirasi kepada budaya penambahbaikan berterusan.